Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, dah lama aku tak buat video Okey, so kali ni aku nak share yang aku ada beli satu kata laptop lah. Ini MacBook Pro. So sekarang ni aku dalam proses, sekarang aku dah minat nak convert daripada PC ni kepada PC Windows kepada macOS. So PC ni bawa sini aku stay dulu. Cuma sekarang aku ambil MacBook untuk buat kerja-kerja secara portable lah. So jom kita buka dan unbox apa yang ada ni. Ni first time ni. First time aku ada MacBook. Jom. Testing 1 2 3. Okay, harap clear Ni aku lekat mikrofon dekat badan ni pakai selotip. Aku punya penyangkut hilang. Okay, jom kita tengok apa yang ada dalam ni. Okay, ni aku beli daripada Swiss Selangor by post. Buka. Dia hantar satu layer je Dia hantar satu layer sahaja. Tak ada bubble dekat luar. Okay. 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 Kenapa aku punya kamera dekat sisi? Sebab aku tak ada holder dekat atas ni. So ni tengok pada tepi. Okay, so kotak ni pun kalau korang tengok phone custom. Oh, sedih juga macam ni. Tak ada logo Apple lah. Aku tengok dekat dalam YouTube channel bukan main cantik kotak dia. Aduh, Swiss minta tolong improve sikit packaging. Okay, jom buka. Okay, itu dia. Ni kotak recycle daripada pakai ni. Tak ada apa. Okay, dalam ada bubble. Okay, ini receipt. Garanti 1 tahun. Mantap. Letaknya. So kalau tengok dekat sini, dia belum buka tu masih seal lagi. Sama masih seal lagi. Jom. M4 chip 16. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Excited. Mantap. Oke, ini bubuknya. Ini. So kotak tak ada apa-apa, tak tepi. Ni angkat.
Ni tak dulu. Tengok apa dapat. 4 braided cable. Aku beli warna space black. Buka memang nak pakai kan. Panjangnya kabel ni 2 meter. Oh, bau pun bau kilang. Ni type C. Dan 2 meter kot. 2 meter. Okey. Kan. Ni buat apa? Simpan je lah, Koko nak jual balik ni. Lain. Ni. Tu ni. Aku ni manual book. Apa ni? Kotak apa ni? Ni tebal ni, ada something dalam ni. Apa ni dalam ni? Tak ada apa ni. Macam kotak je, tak ada apa. Limit. Pendek. So, ini dia punya charger. Ni dekat sikit. Okay, plug. Kita dapat yang 3 pin sebab Apple Malaysia. Balik, nak jual senang, dia pakai balik. Ni pun terbuka. Oh ya Allah. Wih, rasa dia macam lah. So, ini adapter Type C. Ni plug ni aku pasang. Sini. Itu dia. Itu dia. So, lain tak ada. Ni kosong. Tak sini balik. Memang tak ada ya. Agak tebal je kotak ni. Kita buka ni. Itu dia. Gila man. Makan pasir nak bayar ni. Okay. Okay, kotak dia simpan. Okay, sekarang kita dah masing. Kita try. Kita buka dia. Buka satu jari tengok. Ui. Mana? Ini sebab kita lagi ya.
Mantap. Hello katanya. So inilah dia MacBook Pro M4 chip 16GB 16GB RAM 512 SSD. Settingnya sekarang aku tengah nak setting balik. Ini cek Malaysia, mana Malaysia. Okey, beza laptop Windows dengan MacBook, kau punya touchpad ni kau tak boleh just touch tau. Kau cakap touch dia tak pergi. Kau kena tekan, maksudnya dia akan tekan button tu ke dalam. Baru dia pergi. Macam tu. Okey, aku setting ni sekejap. Okay, so ni kalau kau dah ada Apple punya account, just login guna account yang sama, so dia akan detect dalam satu account. Okay, sekarang aku dah siap setting simple je, login account dan sebagainya. So ini interface, orang kata dia punya Windows asal, Windows basic default. Tengok kalau kata nano, betul lah, dia tak ada glare. Okay. So smooth, setakat ni memang smooth sebab aku beli. Aku akan pakai ini first time aku pakai Mac. Tak apa. So ada satu lagi aku lupa, dia punya charger. Okay, try buat sini. Okay. Ni on je lah sekejap. Okay. So dia punya kepala ni katanya magnetic. Jom kita tengok. Betul lah. Tu nyala mat. Nyala. Ni boring apa ni? Mungkin kalau dah penuh dia jadi biru hijau. Aku tak tahu. Itu aja. Aku akan try guna, tengok dalam sebulan 2 atau 3-4 bulan, tengok performa macam mana. Tapi setakat ni aku memang impress dengan Apple punya ekosistem lah. So sampai sini saja perkongsian untuk share apa yang aku new item dalam aku punya ni lah. Okay, terima kasih. Terbaik. Peace y'all.